Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali, terima kasih atas kedatangan anda untuk menghadiri Rewang Permainan Zapin Sembang Zapin Muar. Okey. So topik yang kedua ini, kita fokus kepada penerus dan pewaris yang terdiri daripada Encik Muhammad Iskandar Shah pula, penerus Zapin Parisakan, dan seterusnya adalah pewaris Encik Salimi di sebelah saya ni, Encik Salimi bin Muhammad Shah, dan seterusnya Encik Muhammad Haizal, penerus Zapin Hijab. Okey, apa khabar semua? Seronok semalam? Penat jadi apa nama tu? Konaktor kan semalam Cik Aizal. Okey. So sekarang ni kita santai-santai. So saya nak tanyalah firstly tentang pengalaman. Okay. Ceritakan sedikit. Ni banyak generasi muda ni nak mengenali pewaris dan penerus. So kita mula dengan Cik Salimi dululah. Sedikit sebanyak. Terima kasih pada pengajar program kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Terima kasih juga pada semua yang masih lagi ada tenaga untuk dengar kita punya buat bicara pagi ini, walaupun ada yang mata dah kuyu-kuyu tu kan, sebab malam tadi tenaga dah habis malam tadi. Okey, balik pada soalan tadi, pengalaman berzapin ataupun main zapin daripada saya lah. Bagaimana tadi dah bagi tahu, ini adalah seperti kelangsungan daripada permainan zapin yang dulu-dulu. Saya bermula secara serius berzapin ni sekitar tahun 2000. Saya membentuk kumpulan muzik zapin. Walaupun sebelum tu saya dah mengenali zapin ni lebih awal, ketika kanak-kanak lah, pasal orang tua saya bermain muzik zapin. Dan ibu saya sendiri adalah seorang penyanyi ketika itu. Arwah bapa saya bermain peti aluminium lah, masa tu belum ada akordion. Dan ibu saya adalah seorang penyanyi. Mereka bermain zapin, berlatih di rumah, dan seketika itu umur dalam 6 atau 7 tahun. Dan kita memerhati, tetapi hati kita ni dah ada lah dekat situ. Maksudnya kita dah ada dah dalam zapin tu, dan boleh mengikut langkah-langkah yang ditarikan oleh akak-akak kita lah masa tu. Kemudian apabila tahun 2000 saya melibatkan diri saya serius selepas saya mengikuti satu program bengkel zapin. Masa tu dikelolakan oleh Saudara Iskandar ni dan isteri dia. Balik daripada tu saya lebih serius membentuk kumpulan muzik. Ada rakan-rakan daripada sebelah bandar datang ke kampung. Kita bermain cara kecil-kecilan je sebenarnya. Dia orang datang belajar menari, tapi kita mengajar menarinya secara live. Bermakna permainan zapin tu di sini memang dah ada daripada dulu, cuma ianya tidak dibuat secara skala macam malam tadi lah. Kita berkumpul, kita bermain. Orang dulu dia lain pula. Kalau orang dulu dia bermain seperti itu juga. Majlis dia orang apabila ada majlis perkahwinan diundang untuk mengadakan permainan, dan akan dibawa daripada yang lain-lain tu. Mana yang tahu dengar kan, hari ni ada main zapin dekat kampung Bukit Tengah, macam kampung sini, kampung Sambuaya, mereka akan datang untuk join benda tu secara undangan mulut ke mulut lah, maksudnya penyampaian tu. Jadi dia orang tahu. Maklumat tu nanti akan bersusah. Okey, bulan depan ada majlis kahwin kampung orang ni, ada main zapin. Nanti dia akan ingat. Itu cara main zapin dululah. Dan pengalaman itulah yang saya dapat rasakan. Walaupun ketika itu saya tidak secara serius lah, tapi kita tengok pakcik-pakcik kita orang, bapak kita orang main. Itu pengalaman tu memang dah ada. Dan apabila benda ni jadi macam satu macam sekarang ni lah, saya nak cakap benda tu masuk sekolah rendah kan. Jadi kita bahasa sekarang susah saya nak cakap. Kita cakap bahasa yang saya faham je lah. Jadi apabila dah jadi macam ni, sama ada suka atau tidak, saya kena usaha
bersama rakan-rakan apatah lagi apabila kami telah menemukan persatuan Zapin Mua ni ataupun lebih dikenali dengan ZIM. Jadi salah satu matlamat kami adalah itulah, kita cuba meneruskan tradisi permainan main Zapin. Jadi saya dekat di kawasan kita dulu lah. Kalau orang nak, kita baru bawa keluar. Sebab kita pun tak boleh lah bawa badan kita nak pergi. Kan, kita tak boleh terlampau. Sebab kita tak tahu kendak orang. Mungkin orang tengok, apa ni? Tapi pada saya itu bukan satu masalah yang besar. Sebab orang tanya tu, dia tak faham. Dan itulah salah satu tanggungjawab yang kami PERZIM akan cuba galas, akan kami cuba mainkan semampu mungkin. InsyaAllah kalau ada orang luar yang datang kemari nak main Zapin, datang je. Sebab kita on the spot je. Orang nak, kita boleh bagi macam tu je. Sebab kita tak perlukan latihan. Main siapa tak perlu latihan. Sebenarnya kalau hari ini waktu ni ada kopak, ada gendang, kita dah boleh main Zapin. Simple je. Okey, pengalaman memberi inspirasi bagi Encik Iskandar Syahla. Pengalaman sedikit sebanyak, kenapa macam terlibatlah dalam permainan Zapin? Terima kasih. Saya pun mula kenal Zapin ni tahun 96. Jadi memang 96. Jadi saya sendiri pun sebenarnya saya tak minat Zapin ni. Saya lebih pada silat. Jadi memang bersilat ni memang saya suka dan saya mencari silat satu umur. Saya terlibat dalam Zapin ni ketika saya masuk kerja. First time masuk kerja, majlis daerah masyarakat. Dan pada masa tu saya punya bos lah, setiausaha, dia minta saya pergi bengkel Zapin di Gunung Ledang. Yang pada masa tu saya ingat Profesor Nis lah yang jadi ni lah yang kita belajar first Zapin Melayu pun lah. Saya belajar first kali Zapin Melayu. Memang saya tak tahu, saya tak benda ni. Saya telefon bos ni kalau saya tak nak. Saya kata kalau silat saya nak, nanti saya lembut saya dah. Saya keras, saya tak boleh menari ni, lembut dia tu, memang tak nak. Jadi bila dah lama-lama kita berlatih apa semua, dan saya dipertanggungjawabkan oleh DO. Saya antara dia kata jurulatih daerah yang pertama di Muar supaya mengembangkan Zapin yang saya belajar. Bila pergi bengkel Yasa Warisan untuk bengkel jurulatih, saya kena pergi juga walaupun hati saya tak minat. Terpaksa sebab arahan. Saya sebenarnya paksa rela namanya. Memang tak nak, tapi dipaksa rela. Jadi saya kata macam mana saya buat. Kebetulan saya jumpa profesor. Saya tanya dia, apa Zapin ni? Dia terangkan satu tentang agama termasuk ni. Timbul minat saya bila dia cabar saya di Muar ni. Dia di Muar adalah salah satu gedung Zapin yang kau kena keluarkan Zapin dalam daerah Muar. Dah satu tugas beban saya berat, saya tak kena keluarkan Zapin yang dekat Muar ni. Jadi usaha saya terpaksa lah bila orang cabar, orang silat ni bila dicabar pantang kita akan buat betul-betul benda tu jadi kan. Jadi saya setiap kampung yang ada permainan Zapin masa tu saya pergi. Saya masa tu saya dapat lihat orang main Zapin atas penganggah. Tahu penganggah tu tu? Penganggah ni dia macam balai. Balai tu dia di alas papan. Jadi kita menari ni atas, bukan dekat bumi, atas. Okay. Jadi bila penganggah tu dipasang 4
apa 4 tiang aja kita akan buku. Dia masak tu mesti setiap apa tiang tu mesti ada tiang yang apa dia kuatkan untuk, sebab bila orang main zapi ni dia akan timbul share dia akan seronok kat situ kan. Jadi balai tu akan berkemat, akan bergoyang. Dia kalau atas ni zinc ni kau tak goyang tak boleh, dia tak seronok, dia mesti nak goyang ke. Tapi tak roboh. Dia takut, memang takut. Memang masa tu saya seronok sangat. Jadi bila saya tengok, saya takut, saya ikut sama-sama dia menari, dia ikut. Walaupun kita tak tahu gerak dia. Dia ajak sini. Dia ajak bukan macam kita ajak masa bengkel tu 1, 2, 3, tak ada. Kau ikut, aku ikut je. Kita ikut, tengok gerak dia ikut lah. Pandai timbun ni kan, timbun nak. Bila sebut mazapin timbun. Jadi dalam mazapin tu dia tak seperti orang berdapat keluar orang buat boom. Tak, semua sekali keluar. Tak. Dia keluar 2 orang, dia keluar 4 orang. Kan? 4 orang tu kadang satu lagu tu bukan 4 minit. Kadang 10 minit. Jadi yang main zapin ni penat, yang main mawas ni penat, dia bertukar. Yang dah main zapin ni penat sangat. Yang pukul ni okey, tukar. Dia pula masuk. Begitu. Itu sepuluhnya tu. Itu pun saya lah. Tapi banyak lagi pengalaman saya nak jaga. Tapi boleh masa dah. Betul lah. Okey. Cik Aizah pula. Sedikit sebanyak. Okey, Assalamualaikum. Bagi konduktor juga. Minta maaf lah, sorry tak tahu. Pengalaman saya agak singkat sikit lah berbanding ayanda saya ni. Dia orang pun dah berusia. Pengalaman saya daripada tahun 2009, permulaannya adalah daripada anjuran bengkel daripada Yayasan Warisan Johor. Jadi saya ni bukanlah daripada orang kampung yang terus bermain macam ni. Saya daripada orang kata air tu air sembarang pentas. Jadi tak tahu, tak pernah bercampur dengan orang-orang, belum berjumpa dengan Cik Salimi. Tapi saya memang anak murid daripada Cik Iskandar lah. Jadi saya daripada tahun 2009 tu ambil masa 2 tahun saja untuk kita macam show. Jadi banyak memang tak tahu pun main zapin ni apa. Pun dia orang pun tak terangkan. Orang dulu pun tak ada cakap, jom kita pergi main zapin. Dia tahu-tahu bila ada majlis, kita datang, on lagu terus. Permulaannya tahun 2011 baru Cik Salimi ajak saya 3 beradik, 3 menari, akak, abang dengan saya. Jadi bila pergi ke acara makan-makan, kita tak ada panggil pun buat cara birthday ke apa. Dia just cakap, jom acik ada buat makan-makan rumah. Bila kita datang, dia dah standby pun muzik dia. Sambil makan, ya. Dia tak ada cakap birthday ke apa. Dia just cakap makan-makan. So kita ni saya masa kecil dulu lah macam, untuk apa? Ada majlis ke? Jadi bila dia on je lagu, tiba-tiba tak nak masuk pasal. Tak faham. Memang tak faham. Bila dia bermula je lagu, rupanya lepas orang masuk boleh bertukar lagu. Nampak perbezaan dia. Biasa kita dalam seni persembahan pentas, kita ada koreografi, semuanya tertib. Tapi bila dengan main zapin ni, tak ada hukum. Kau langgar aja. Katalah kita dalam koreografi kopak kau mesti duduk. Tapi bila dalam main zapin, kau kata kau tak mampu, pemain kau macam saya contoh semalam,
Bila dah masuk bantul tu, aku dah tak larat. Tak duduk, tak ada orang nak marah. Jadi dekat situ jadi macam, main zapin dengan permainan pentas sangat lain. Dekat situ mulalah saya makin menceburi zapin-zapin yang ada dekat bawah. Permulaan zapin saya memang daripada zapin mapung. Lepas tu penglibatan saya dalam zapin ninja pula tu tahun 2012. Masa tu saya belajar pun daripada Cik Iskandar, tapi belum nampak yang betul. Bila nampak yang daripada betul tu arwah Cik Suhairi bin Adam ataupun arwah Wak Turiman, dia pergi ke, saya bukan orang asal Muar, saya orang Tangkap. Bengkel tu dibawa ke Tangkap. Dan bila saya tengok apa yang saya belajar, sebab saya belajar dengan orang Bandar, tak tengok daripada orang kampung. Beza orang kampung dengan orang bandar sangat jauh beza. Dia tak ada tertib dia. Ada tertib dia, tapi maksudnya dia tak terlampau terikat dengan gerak dia. Bila tengok apa yang saya buat dengan apa yang arwah buat, sangat jauh beza. Jadi saya kata aku kena ambil benda ni. Sebab ada sini-sini saya lain yang ambil juga benda ni, cuma tak meneruskan lah. Semua bila dah ke alam perkahwinan tu, fahamlah. Itulah pengalaman saya memang daripada tahun 2009 sampai sekarang. Lebih generasi yang terkini lah. Okay. So kita teruskan dengan fokus. Saya nak tanya tentang Zapin Mapung lah, Cik Salimi. Dalam Zapin Mapung ni kita tengok ragam-ragam dia sangat unik. Macam mana, apa inspirasi daripada Zapin Mapung ni? Lepas tu ada satu ragam tu, kalau tak selit langkah yang dia ada flip tu, seret tu, ada seret. Boleh ceritakan sikit? Mapung ni kalau dulu di tempat saya ni, kita tak panggil pun Mapung. Sebab orang sini apabila Zapin menari tu je kita panggil Zapin. Dia tak ada nama yang khusus lah maksudnya kan. Cuma pada 2010 ketika pihak Yayasan Wawasan 2007 mula keluarkan, banyak sangat maka semua. Ketika masa tu Yayasan Wawasan ingin mengetengahkan langkah Zapin ini untuk diketengahkan, tapi kita tak ada nama sebenarnya. Dekat sini kita orang panggil main langkah Zapin. Tapi langkahnya begitulah. Apa yang saya belajar daripada arwah bapak tu, itulah saya dapat. Timbul perkataan Mapung tu. Pada masa tu kita ada 2-3 orang yang lama-lama lah, termasuk arwah Wak Turiman tu tadi. Kita memang panggil dia datang sebab dia antara orang-orang yang lama. Kita panggil orang lama tu, dia main marwah. Saya nak buatkan demo macam mana untuk melangkah tadi yang saya dapat dari arwah bapak. Dalam dia orang bercakap tu, berbincang, dia dah lama sebenarnya, mereka tu memang dah lama tak berjumpa, kata lama tak bermain. Sebab kumpulan mereka tu dah sejak arwah bapak tak ada, dalam 15 atau 20 tahun sebenarnya kumpulan tu tak aktif. Dan saya teruskan tu pun dah tahun 2000 pun meneruskan daripada kumpulan yang lain. Kita campur. Dan malam tadi tu kalau ikutkan kumpulan yang asal dengan saya, dengan satu pakcik yang pakai baju oren, dengan pakcik saya sebelah, tempat usul saya tu. Tinggal bertiga yang paling lama. Yang lain ni adalah ahli-ahli yang kita gerak masuk. Apabila kita melangkah, saya melangkah, kita tunjuklah langkah 1, langkah 2, langkah 3, apa semua tu. Yang seret itu adalah cara saya ikut bapak saya menari. Saya tengok dia menari, saya pun tak tanya kenapa perlu begini. Jadi teknik tu memang dia yang mengajar. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin memang gaya dia menari macam tu. Itu je lah. Jadi itu yang Yayasan Wawasan nak kekalkan, sebab dia ada keunikan dia kat situ. Mapung ni yang membezakan Mapung apabila orang menari adalah pada teknik kiraan 5, 6, 7, 8 pada twist dan seret. Kalau tak ada twist, tak ada seret, itu bukan Mapung namanya. Benda Mapung ni, dia mula-mula melangkah adalah daripada langkah kanan. Banyak tarian Zapin yang mula pada langkah kiri, tetapi Mapung langkah kanan. Itu untuk pertandingan.
Sebab yayasan dia keluarkan untuk pertandingan. Dia nak benda tu, dia nampak awak kena twist betul-betul. Tapi kita main samping agak-agak patut ya, tak? Agak nampak sirit, nampak cantik cukup lah. Tapi kalau untuk pertandingan kena ikutlah flow atau apa peraturan yang dikeluarkan oleh penganjur. Itu yang jadinya lebih unik. Mapung tadi saya belum jawab. Kenapa dia panggil mapung kan? Pakcik-pakcik dua orang tu bila dia bincang nak pukul maruah ni apa, ni pukul satu, tak, kau pukul mapung. Pihak yayasan tu bila dia dengar kenapa mapung, nama ni macam unik. Apa kata kita namakan langkah ni Zagar Mapung? Kita pun tanya dia orang tu, boleh lah, tak boleh. Itulah timbul dia perkataan mapung. Mungkin mapung tu, maruah tu, bila kita main maruah, awak kena pastikan maruah tu dia kena ada dua irama. Tak, tak, tung, tung. Tak, tak, tung, tung. Bunyi tu mesti nak ada. Kalau tak, dia tak dapat irama zapin tu, dia tak akan keluar. Teknik pukulan tu mesti nak kena keluarkan tu. Jadi bila dia bertingkang, dia akan jadi satu irama yang memang sedap didengar. Kalau awak pukul tak tahu teknik tu, dia akan bunyi pak. 100 orang pun akan dapat pak macam tu je. Sebab dia kena tahu teknik memukul maruah tu. Nampak simple, tapi ada kerumitannya lah. Kena banyak praktis, kena banyak berlatih. Kalau tanya saya tak boleh ajar awak secara spesifik. Sebab saya ni daripada apa yang Prof cakap lah, saya ni autodidak. Bukan lidah ayam Prof. Maksudnya saya ni jenis orang mendengar. Saya dengar dan saya boleh buat. Alat-alat muzik yang saya main tu, saya tak ada cikgu. Saya pertama kali saya main accordion, saya beli second, harga 800. Sampai rumah saya cuma mampu duduk, saya peluk. Nak buat apa ni? Tak tahu nak main, memang tak tahu. Macam tu je, cuma boleh okey. Tak. Kerja 2-3 hari pegang lagi. Begitulah dia. Orang rumah kita tak peluk tahu, kita peluk accordion. Maknanya kita perlu banyak berlatih lah. Kalau macam saya lah, sebab saya pun bukan tahu baca skor muzik ke apa ni, memang saya tak tahu pun. Cuma itulah cara saya belajar main muzik. Begitu juga gambus bawa balik rumah, lepas tu tengok aja apa yang kita nak buat. Main-main je lah sampai benda tu. Itulah teknik dia, autodidak. Okey, menarik pengalaman Cik Salim ini, semua by heart. Menari pun, berzapin pun by heart, main accordion, main muzik. So, okey, satu lagi saya nak tanya tentang Sapi Mapung ni. Dia tarikan lelaki. Lepas tu ada beberapa tahun sebelum ni wanita pula yang macam mana benda tu boleh? Okey, ini persoalan ni memang semua orang katakan ni. Sebab dahulu zaman-zaman arwah bapa muda tahun 50-an, 40-an, 50-an, 60-an tu hanya akan menunjukkan penari-penari lelaki saja. Sebab ketika tu kita masih terikat dengan kita punya adat budaya kita, di mana orang perempuan akan lebih banyak duduk di sebelah dalam menuntun persembahan. Timbulnya penari wanita ini selepas era perang. Selepas era perang, cuba menimbulkan kembali pemberian. Apa yang dapat menarik orang ramai adalah kaum wanita. Tetapi masa tu kumpulan yang tempat saya ni, kalau ikut cerita-cerita yang kita orang pernah borak-borak kosong, dia akan sulit tau. Orang lelaki bersolek jadi perempuan. Sebenarnya itu dalam tahun-tahun 6, tapi dia bukan golongan yang tu sebenarnya. Tapi orang gagah, dia hanya untuk sebagai daya tarikan. Sebagai daya tarikan. Kita tahu, saya rasa dalam awal-awal 60-an lah. Bila dah penghujung 60-an dan masuk awal 70-an tu, baru dia ada libatkan
Masa tu saya ingat saya ada satu macam ada keramaian lah dekat kampung, dan itu adalah penglibatan pada kalangan wanita. Kakak sebelum saya tu adalah 3-4 orang dalam satu masa tu je. Dia belajar tu menari-menari untuk satu show, lepas tu hilang. Kita tak nampak kesenambungan tu, memang tak ada. Sebab dia mungkin lebih pada community sendiri tu. Sebab kita banyak bermain di dalam kawasan sendiri kan, kita tak banyak keluar. Jadi bila tak ada event ataupun dulu mana kita orang ada bagi show kan, jadi benda tu macam habis, tak nampak kesenambungan dia. Bila Yayasan Warisan mula menaikkan, rasa-rasa ni terjeprok ni kan. Dia tak boleh tinggal. Inilah dalam kawan. Itulah salah satu sebabnya lelaki, wanita dia memang satu tarikan. Kalau dia menari macam ni, mana mahunya? Kenalah perempuan kan. Sebab orang perempuan dia ada hidup dia sendiri. Orang lelaki dia yang ada-ada dia nak lengok-lengok buat apa? Kita jantan dek. Kita memang cari jantan. Betul? Tapi nak minta maaf saya cakap untuk menari bincat, orang perempuan saya tak mahu awak menari bincat untuk persembahan. Awak belajar untuk komuniti awak, untuk pengetahuan awak, itu saya boleh terima. Tapi saya akan haramkan awak menari untuk persembahan bincat, sebab dia ada langkah yang awak akan angkat kaki. Saya bukan takut apa. Terlampau seronok, sepatut kaki tu angkat sikit. Awak terlebih angkat. Takut penonton duduk macam ni je. Bila nak angkat ni? Sebab itu dia, bukan sebab apa. Kita menari kena sopan kan, walaupun tertib tu dia. Belajar boleh, tetapi untuk persembahan saya minta maaf lah. Saya kalau boleh janganlah yang perempuan menari jincat. Sebab di Muar kita dah praktikkan jincat pasangannya adalah mapung. Mapung buat langkah perempuan, lagi itulah jincat. Macam mana kita dah buat dan kita pernah bertanding, kita dapat nombor 2 ketika tu dan dapat muzik terbaik kita rangkumkan di mana penari lelaki menarikan jincat dan penari perempuan menarikan mapung. Memang kena, sebab jincat dan mapung dia datang dari tempat yang sama. Ini kerja dia juga. Okey, kita teruskan. Nanti kita bagi mic kat Cik Salimin. Okey, kita move ke Zapin Parit Sakai. So, Zapin Parit Sakai ni Cik Iskandar sebagai penerus. So, semalam tu saya belajar baru 2-3 kali, betul dah sakit. So, bagaimana perkembangan Zapin ini dan apa langkah mana yang paling unik? Saya nampak ada beberapa yang dia banyak pusing kan. So kopak dia pun macam pusing dia arah berbeza daripada yang lain. Boleh kongsikan tak? Okey. Dia pergerakan Zapin Parit Sakai dulu saya tak fikir kan. Kita cakap Zapin Mo. Jangan. Okey, sorry. Kita cakap Zapin Mo. Dengar? Okey. Kita cakap Zapin Mo. Jadi Zapin Mo ni sebenarnya saya dalam saya punya pengembaraan saya cik Zapin di Muar, kalau betul lah, kalau dikumpulkan di Muar, di Bandar Muar ada 120 jenis Zapin yang saya gabungkan jadi satu. Sebabnya ragam-ragam dia itu raga asas. Raga asas tu sama. Setiap pagi ada pagi radio, pagi bakar, pagi Pinang Seribu, pagi pupuk, pagi kumas, saya dah semua baik-baik pagi ni. Sebab bila masuk dalam kawasan kampung dalam pagi, kawasan kampung tu besar dan penghuni dia terlalu ramai dan dia orang bermain di tempat dia orang sendiri kan. Jadi pergerakan-pergerakan, saya ambil pergerakan asas. Bila saya pergi ke kampung tu, saya tahu pergerakan asas dia sama yang saya belajar. First saya belajar dengan Tuan Haji Mukhtar. Tuan Haji Mukhtar tu dia punya penempatan dia
di Tanjung Agas. Sekarang ni ledang lah, dulu muar. Ledang muar kan. Bila kita tengok dia buat, saya kata okey, dia kata ni dia tak bagi nama Muzafir tanpa.